Lampu solar yang model ni dia pakai reflektor yang besar tau. Jadi waktu malam cahaya dia ni memang terang. Lampu LED pula banyak dekat bahagian dalam. Jadi cerah macam ni, dia boleh maintain pula terang macam ni dari maghrib sampai subuh dengan selamba. Sebab dekat bahagian dalam dia tu dia pakai bateri saiz besar. Yang ni lampu solar guys. Pakai lampu macam ni baru baloi. Korang pasang banyak-banyak dekat tepi rumah, tak payah nak risau bil tinggi sebab lampu ni dia akan cas guna cahaya matahari dekat panel bahagian sini. Waktu siang dia akan serap cahaya matahari, tukar jadi tenaga untuk bagi lampu ni nyala sepanjang malam. Lampu yang moden ni korang boleh gantung dekat mana-mana sebab dia ada bagi bracket yang mudah untuk gantung. Boleh gantung dekat dinding rumah boleh, dekat bawah bumbung boleh, dekat tiang lampu pun boleh. Yang moden ni pula harga dia bajet. Jadi korang boleh beli banyak-banyak sekaligus. Untuk starting pakai model ni harga dia tak keras sangat. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang boleh pasang hari-hari tanpa bayar bil elektrik, korang boleh cek lampu yang model ni. Memang baloi. Walaupun harga bajet, design basic, tapi dia boleh nyala lama tau. Korang boleh cek dekat link video.